Tapi kalau katalah kita declare kat sini, report-report ni siapa yang kena bayar? Company bayar. You kena ingat, memang susah sikit. Kena pula sekarang ni, janganlah. Sekarang ni kalau clean case, you kena check. Oh tak ada, saya tak ada. Kecuali kalau orang duduk dekat Temeloh ke, dekat Kampung Bantal ke, dekat mana lagi? Kampung Pagi. Mana lagi? Kat Bera ke. Tu boleh. Tapi kalau setakat belah-belah Kelemah Kelang ni tak adalah. Kan? Kebanyakannya memang ada rekod klinik. Kat sana dia kalau kampung-kampung luka pakai daun seduduk, punya-punya tampal daun seduduk. Kan? Berhenti darah. Kalau kat sini tak ada, tu specialist jahit. Okey. Sama. So katakanlah pernah masuk kat under company punya coverage, kena declare juga. Jangan ingat macam yang tu company punya. Yang ni personal punya. No, ini bukan masalah personal ke company, sebab dia personal ke company ke, dia cover orang yang nak cover orang yang sama. So nak cover orang yang sama, risk yang sama. So kena declare. Ni you kena expert benda ni. Memang agak susah sikit. Kadang-kadang klien pun dah susah sangat lah dengan unit strict sangat. Bukan masalah strict, cik. You nak senang claim ke senang apply? Kau nak senang apply, senang. No to all. Tapi bila nak claim ke orang, sangkut lah. Okay, apa soalan dalam proposal? You check. Okay, cuba check. Pernah tak anda dapatkan rawatan? Macam nak ingat, macam demam kan banyak kali kan masuk hospital, kita masuk klinik pasal demam. Tulis lah. Okey, ingat contohlah saya ambil masa anak you, ambil contoh ni soalan yang biasa saya tanya. Ambil seorang anak you, kata anak you seorang. Okey. Ambil seorang nama. Seorang. Okey. Pernah tak dia demam? Anak you, pernah. Bila dia demam? Tahun bila? Okey, tak apa. Okey. Kalau every year maksudnya tahun bila? Sampai umur berapa tahun? Katakanlah umur 11 tahun. 11 tahun. Maksudnya daripada umur setahun sampai 11 tahun tiap-tiap tahun demam. Okey. Demam sebab apa? Viral infection ke, bacterial infection ke. Okey. Dia demam tu okey. Katalah tahun kita ambil 5 tahun, Kan? Kalau lama sangat kita ambil 5 tahun. Okey, 5 tahun. 11, umur 10, umur 9, umur 8, 7, 6. Okey. Umur 6 tahun berapa kali demam? Okey, agak-agak boleh ingat tak agak-agak? Takkan tak ingat langsung, takkan tiap-tiap bulan demam. Okey, nampak? Okey. Dia demam awal tahun ke hujung tahun? 3 kali. Awal tahun ke hujung tahun? Ke tiap-tiap kuarter demam? Tak, you recall. Saya setengah. Okey, kita ambil 1 tahun. Tahun lepas. Kan? Katakanlah tahun lepas. Okey, berapa kali dia demam? You recall balik. 3 kali. Okey. Awal tahun, hujung tahun, tengah tahun. Nah, bukan tak ingat, kita tak nak ingat. Okey, kalau macam tu mesti ada record, ada buku rekod kan? Kau tak mau senang. Klinik mana? Klinik mana? Tulis. Klinik mana? Demam. Bila? Okey, tahun ini. Berapa kali? Tarikh. Kalau hari tak ingat, buat bulan dia. Kan? Takkan tahun lepas. Okey, tahun lepas takkan bulan tak ingat. Cuba tahun lepas. Bulan. Tahun lepas. Langsung tak ingat? Okey, siapa ada anak tahun lepas dia demam?